Assalamualaikum korang. Bersama saya lagi Najib dari YouTube channel. So hari ni kita nak review benda kan, kereta koleksi Hot Wheels dan kereta Lego. So intro dulu. So, dah intro. So, mari kita mereview. So, mula-mula aku punya kereta Hot Wheels adalah Hot Wheels ni Toyota. Sekejap, saya ingat kamera ni. Toyota IS Fuyo Bravo guys. Bravo. Lama tak cuci ni. Ni tu punya depan. Ni bukan saya beli, kakak saya belanja. Kakak saudara Kakak saudara Toyota IS. Cadangnya nak pergi Hilux. Lepas tu dah je tengok Toyota IS. Ambil IS lah. Ingatkan boleh buka bonet, tapi tak boleh. Nampak? Tengok, ingatkan boleh buka bonet, pun tak boleh. Yang boleh punya putih punya, ni hitam. Tu punya dalam ni kosong saja. Camera okey. Ni tu punya rim dia. Pegang kat tepi. Tomica Toyota IS 2018. Made in mana? Vietnam. Oh ya, saya lupa. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin. Esok puasa yang ke 28. Tinggal esok Sabtu. So satu hari lagi lah. Okay, dah next review. Honda E. Okay, Honda E ni aku beli pada raya ketiga. Pergi jalan lama Taipei. Aku beli Lego ni time balik dari Aeon. Tengok Honda E. Honda Electric. Sudah bulan Mac. Oh, setahun belum masuk 2 tahun lagi. Okay, ini dia punya rim. Okay, dia punya rim dia. Honda E, tengok dia punya ni. Oh, terbalik. Terbalik. 2020 Honda E, Toyota E pula dah 2020 tahun saya bertahun Dajjal 5 2020. Math box guys. Tengok math box. Okay, 2020. Made in mana? Made in Thailand. So next car, Tesla. Dah berapa guys? Tak rasa dekat-dekat raya ni nak cuci aku punya mainan ni. Sorry guys, kenyang, baru pergi buka. Ni dia punya rim. Bawah dia Tesla Model Y 2022. Made in Malaysia weh.
in Malaysia. So InsyaAllah raya tahun ni kumpul-kumpul duit belilah satu Hotway, jadilah 4 Hotway lah. Tapi yang keempat tu aku nak beli Hotway Saga Burung. Saga Burung guys, hitam gila Saga Hotway putih pun jadilah. So yang ni made in Vietnam, Thailand, Malaysia. Bagus betul. So kita review Lego pula. Lego yang abang saya beli di Aeon. Abang saya beli di Lotus belakang McD di Teluk Intan saja. Iaitu ni dia beli tapi dia bagi sebab dia tak nak. Jeng. Sorry dah berabuk. Sumpah cantik. Ada je tadi kat Lotus. Ni lama. Lepas tu nak tengok ada yang baru je. Cantik. Kita beli ni lah. Tak payah kita beli ni lah. Tak jadilah Saga. Sebab saya minat Lego. Sebab dia macam susun-susun kan. Tengok tu beza dia. So saya ada ni lagi. Ni ada meter. Sorry lah sebab berabuk. Minta maaf maafkan saya. Ni dia punya bawah. Rim belakang. Wish, cantik guys. Depan dia. So Lego ni jasa sekejap saja review. Kereta tu je nama. Kereta Hot Wheels dan Matchbox tadi tu. So ini Lego dari kedai RM2 tu Intan Taman Melo. Itu Lego hijau tu kan, kedai RM2. Lepas tu abang pergi kedai apa benda aku cakap ni lah. Tada. Cantik tu, besar. Ini apa, rim ke? Cantik je weh. Taruh kat beza kena rim macam ni. Nampak tak? Suka tengok bentuk yang tu. Lego tu yang untuk bulat. Kita tengok. Ya. So next Lego saya baru beli tadi di Aeon Lotus Teluk Intan. Aeon Lotus pula. Di Lotus Teluk Intan belakang McD je weh. Kat McD tu, siapa pernah pergi dia tahulah kat mana. Okay, nak tengok ke? Ini saya buat sendiri. Tak saya beli atau saya buat sendiri. Yang ni abang saya yang buat susun ni. Yang ni saya buat sendiri. Subaru F1. Nama apa tu? Presto. Bagi Najib susun bagi Najib Lego macam ni tak susah sangat. Bagi Najib senang. Ni tak tahu sebab tak pernah beli. Abang saya yang beli ni. InsyaAllah sampai raya kot. Warna merah F1 Subaru. Nak Subaru. Korang mesti pelik kan dia punya tempat memandu. F1 Subaru.
ni aduh. Okay. Sorry mak saya masuk tadi. Yang ni saya beli kat Shopee. Dan saya belilah, kakak saya belanja. Sebab saya dapat anugerah. Anugerah apa aku lupa dah masa form 1. Yang ni kat Enyo Taipei. Kedai sama. Bukan kedai lah, macam orang jual lah. Banyak. Okay. Toyota IS, Honda E Electric dan Tesla Model Y. Made in Vietnam, Thailand, Malaysia. Ini hamba saya beli di Lotus Teluk Intan, warna biru. Biru putih. Biru putih. Lotus Teluk Intan. Kedai RM2 Teluk Intan, Taman Melo 2. Cantik gak warna hitam. Ini okay. Nak dengar bunyi? Sekejap. Tahan tanya tu. Dan F1 Subaru warna merah. Baru saja beli tadi di Lotus Teluk Intan depan McD. Kau belakang McD depan McD. So sampai kat sini sahaja untuk video hari ini. Dan selamat berpuasa esok dan selamat Hari Raya DVD. Maaf saya dah batin dan Assalamualaikum dan bye bye. Jangan lupa subscribe Najib Jasri YouTube channel. Sudah 751 subscriber. Kadang-kadang naik 1, kadang tu 1. 751 subscriber. So bye bye. Assalamualaikum. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Boleh ikut juga dia tu. Minggu kan RM1.18 lagu TV. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love.